YB bagi lembu untuk orang miskin buat korban. Masih ada lagi ke diamalkan? Sedang ada yang kaya tak nak turun ke medan ibadah korban, ada pula ahli politik kaya yang seolah nak raih sokongan pengundi dengan hadiahkan lembu korban di kawasannya untuk orang miskin di situ buat korban. Yang miskin tak mampu buat korban, tiba-tiba ditawarkan letak nama jadi peserta tanpa korbankan wang dimiliki untuk korbankannya demi taat kepada Allah. Tak pelik ke amalan macam ni? Cuba bayangkan kalau YB tu bagi terus sedekah duit kepada orang miskin. Contohnya 7 orang tu dapat RM800 seorang. Bagi sedekah tanpa syarat. Masing-masing boleh guna untuk bayar hutang, beli barang keperluan susu anak, belanja sekolah anak. Tapi sebab YB bagi bantuan dalam bentuk lembu kena kongsi 7 orang semata-mata untuk korban, keperluan sebenar orang miskin tu tak terbantu pun. Nilai pengorbanan orang miskin ni pun jadi persoalan. Apa nilai ikhlasnya korbankan harta untuk Allah sedangkan dia tak keluarkan apa-apa harta pun untuk dikorbankan. Cuma tumpang tuah ahli politik kaya tu je. Amalan ni tak perlu teruskan kot. Nak sedekah, sedekah betul-betul tanpa letak syarat. Nak korban, korban betul-betul. Itu seekor lembu YB tu punya. Dah memang dia seorang yang keluar duit, yang korbankan duitnya, letaklah nama dia seorang. Nanti daging korban tu bagilah semuanya kepada orang miskin. Apa kata anda? Cuba komen.